Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nudamia Edina dari PSV 1 akan membuat pembentangan karya seni visual saya dalam mata pelajaran reka bentuk corak dan juga rekaan. Tajuk karya saya adalah Pesta Gelora. Media yang saya gunakan adalah marker akrilik dan tema yang diberikan adalah tema multibudaya serta corak Zentangle. Apa itu Zentangle? Zentangle ialah satu teknik melukis corak berulang yang dihasilkan secara bebas dan spontan tanpa perlu dirancang terlebih dahulu. Ia biasanya terdiri daripada garisan, titik, lengkung dan juga bentuk geometri yang disusun dalam unit yang kecil membentuk komposisi visual yang kompleks dan juga menarik. Jadi, subjek matter saya bagi karya kali ini adalah bagi budaya Melayu adalah wow, budaya Cina adalah angpau dan budaya India adalah kolam. Jadi sebelum itu, saya akan menerangkan dahulu tentang subjek matter saya yang pertama, iaitu wow. Wow ini ialah layang-layang tradisional masyarakat Melayu, khususnya di negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Ia biasanya diterbangkan selepas musim menuai sebagai hiburan rakyat dan juga simbol kegembiraan. Jadi nama wow ini dipercayai berasal daripada bunyinya yang ketika terbang, iaitu wow. Simbolik bagi wow pula ialah wow ini melambangkan kebebasan, keindahan dan juga kreativiti dalam budaya Melayu. Corak pada wow ini sangatlah rumit dan biasanya berbentuk flora dan geometri yang diwarisi turun-temurun. Wow juga dikaitkan dengan semangat gotong royong kerana proses pembuatannya sering dilakukan secara berkumpulan. Jadi selain itu, saya juga menyediakan fakta yang menarik tentang wow. Wow bulan adalah yang paling terkenal dan menjadi simbol rasmi MAS iaitu Malaysia Airlines satu ketika dahulu. Jadi Malaysia ini pernah masuk dalam rekod dunia untuk wow yang terbesar dan yang paling kreatif. Jadi wow ini digunakan dalam pertandingan peringkat antarabangsa dan juga turut menjadi tarikan pelancongan budaya. Kemudian dari budaya India pula saya memilih kolam. Kolam ini ialah lukisan lantai yang diperbuat daripada serbuk beras berwarna-warni dan sering dilukis di pintu rumah kaum India semasa sambutan seperti sambutan Deepavali. Ia juga dikenali sebagai rangoli dalam budaya India Utara. Simbolik bagi kolam ini adalah kolam ini melambangkan kemakmuran, perlindungan dan juga penyambutan yang positif. Ia dikatakan mengundang Dewi Lakshmi, Dewi kekayaan dan juga kebahagiaan. Jadi reka bentuk kolam ini sering simetri dan juga berulang, melambangkan keseimbangan hidup dan juga alam. Jadi fakta yang menarik tentangnya adalah kolam ini dibuat pada awal pagi, menandakan permulaan yang baharu dan juga disiplin rohani. Ia juga digunakan sebagai cara untuk kita memberi makan kepada serangga kecil seperti semut sebagai tanda kasih sayang terhadap makhluk hidup. Terdapat pertandingan mereka kolam tercantik dalam komuniti India setiap tahun. Seterusnya pula adalah budaya Cina iaitu angpau. Angpau ialah sampul merah yang berisi wang dan juga biasanya diberikan semasa Tahun Baru Cina iaitu majlis perkahwinan atau kelahiran bayi. Jadi warna merah ini melambangkan tuah, kekayaan dan juga perlindungan daripada nasib yang buruk. Bagi simbolik angpau adalah pemberian angpau ini adalah satu lambang restu, doa dan juga harapan untuk masa depan. Ia juga menunjukkan nilai kemurahan hati dan juga penghargaan dalam budaya Cina. Jadi penerimaan angpau ini biasanya adalah kanak-kanak ataupun individu yang belum berkahwin sebagai tanda permulaan yang juga baik. Jadi fakta yang menarik tentang angpau ini adalah rekaan angpau kini lebih kreatif dengan ilustrasi moden ataupun tema tahun zodiak Cina. Nilai wang dalam angpau ini mereka mengelakkan nombor 4 kerana bunyi C bermaksud mati dan juga mereka menyukai nombor 8 kerana bunyi bar serupa dengan makna kaya. Jadi angpau digital kini wujud melalui aplikasi seperti WeChat dan juga Alipay.
tetapi terdapat tradisi fizikal tetap kuat dalam budaya Cina. Jadi, saya akan menerangkan tentang karya saya mengikut teori Edmund Feldman, iaitu yang mengandungi 4, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan juga penilaian. Bagi deskripsi karya Pesta Gelora, iaitu karya saya berjudul Pesta Gelora, dihasilkan menggunakan media marker dan juga akrilik. Saiz karya ini bersifat sederhana, berbentuk segi 4 dan dibingkai dalam bingkai emas bagi menunjukkan keistimewaan hasil kerja tangan. Karya ini menampilkan corak rekaan yang kaya dengan elemen visual dan juga simbol budaya. Gaya yang digunakan dalam karya ini adalah gaya pop art yang terkenal dengan penggunaan warna-warna yang terang, berani dan juga tepu. Teknik utama yang saya gunakan ialah teknik Zentangle, iaitu teknik yang menggunakan corak berulang dan juga rumit bagi menghasilkan tekstur visual yang memukau. Warna-warna yang terang seperti warna merah jambu neon, biru elektrik, hijau limau dan juga kuning terang telah mendominasi karya ini, yang mana ia telah mencerminkan suasana yang meriah, ceria dan juga penuh semangat. Jadi karya ini mengangkat tema multibudaya dengan menampilkan 3 unsur utama daripada budaya Malaysia, iaitu wow daripada budaya Melayu, kolam daripada budaya India dan ampau daripada budaya Cina. Ketiga-tiga elemen ini digabungkan dalam satu komposisi yang harmoni, yang mana ia menggambarkan semangat perpaduan dan juga keharmonian kaum di Malaysia. Bagi analisis karya Pesta Gelora, unsur seni yang terdapat dalam karya saya ialah garisan, iaitu pelbagai jenis garisan yang digunakan, iaitu garisan halus, tebal, melengkung dan bersilang untuk membentuk corak dan juga tekstur dalam teknik Zentangle. Yang kedua adalah bentuk. Saya gabungkan bentuk geometri seperti segitiga dan juga bulatan dengan bentuk organik seperti bunga dan juga corak tradisi. Seterusnya, warna yang digunakan ialah warna yang terang dan kontras tinggi seperti merah jambu neon, kuning terang, hijau limau dan juga biru elektrik. Ini mencerminkan gaya pop art yang berani dan juga moden. Seterusnya adalah ruang. Komposisi karya ini tersusun dalam ruang berpetak dan separuh bulatan yang memberi struktur sambil mengekalkan kebebasan visual. Jadi tekstur visual yang saya ada adalah teknik Zentangle, menghasilkan tekstur halus dan padat melalui corak berulang. Seterusnya, prinsip rekaan saya pertama adalah kontras yang jelas antara warna-warna terang dan juga motif gelap membuatkan setiap elemen menampakkan menonjol. Seterusnya adalah harmoni. Walaupun pelbagai budaya ditampilkan, kesemuanya disusun secara harmoni supaya karya tampak bersatu dan tidak bercelaru. Seterusnya adalah irama. Corak yang berulang-ulang mencipta irama visual seperti rentak tarian dalam pesta. Seterusnya imbangan. Terdapat imbangan simetri dan juga asimetri, terutamanya dalam pembahagian ruang dan motif budaya. Seterusnya penekanan. Beberapa bahagian lebih menyelah melalui warna ataupun bentuk. Contohnya, pada bahagian tengah karya saya yang menggunakan warna yang lebih terang dan juga motif yang lebih kompleks. Dan akhir sekali adalah pergerakan. Susunan lengkungan ke arah corak memberikan pergerakan visual yang membawa mata penonton mengikut aliran karya itu pergi. Bagi interpretasi karya Pesta Gelora, iaitu Pesta Gelora membawa maksud suasana sambutan yang penuh semangat, meriah dan juga penuh dengan kepelbagaian budaya. Pesta melambangkan sambutan besar seperti Hari Raya, Deepavali dan juga Tahun Baru Cina yang sering disambut meriah di Malaysia. Gelora pula melambangkan semangat yang membuak, gerakan dan juga emosi yang kuat, seperti yang ditunjukkan di dalam gaya, warna dan juga bentuk karya ini. Dengan memasukkan elemen-elemen tradisional seperti wow, kolam dan juga ampau, saya ingin menggambarkan bahawa walaupun kita ini datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza, kita boleh bersama dalam satu pesta budaya yang harmoni dan juga berwarna-warni. Penggunaan warna pop art pula telah menambahkan unsur moden dan juga kontemporari, menjadikan budaya tradisional ini lebih menarik dan juga relevan kepada generasi muda. Ini adalah cara saya untuk menghidupkan semula budaya kita melalui pendekatan seni moden. Dan akhir sekali adalah penilaian Pesta Gelora.
dapat menyampaikan mesej perpaduan budaya dalam suasana yang penuh semangat melalui pemilihan warna, motif dan juga teknik. Penggunaan teknik Zentangle memberikan peluang untuk saya meluahkan kreativiti melalui corak yang terperinci dan juga unik. Gaya pop art pula menjadikan karya ini lebih kontemporari dan menarik minat generasi muda. Gabungan tiga budaya utama dalam satu karya ini telah membuktikan bahawa seni dapat menjadi medium untuk kita menyatukan masyarakat yang berbeza latar belakang. Karya ini juga sesuai untuk digunakan sebagai bahan dalam mata pelajaran corak rekaan kerana ia menunjukkan prinsip rekaan seperti irama, kontras, harmoni dan imbangan dengan jelas. Jadi, setelah berakhirnya penerangan saya mengenai karya saya iaitu Pesta Gelora, maka berakhirlah pembentangan saya bagi tugasan ini. Sekian, terima kasih.